Hai, Assalamualaikum. Sebelum kita mulakan, baik kita sedekan Al-Fatihah kepada siapa yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Assalamualaikum, nama saya Ismail Ahmad. Saya Aiman. So, kita berdua je mana? Ya, berdua je. Selalunya ramai. Yang ini berdua. Hari tu saya berdua dengan Nanas. Ni berdua Ya. dengan awak pula. Okay, so awak pernah ada dalam diri awak tu ada rasa malu? Ada? Ada Ada. Ada. So, sebab topik kita ni dia berkaitan malu gak lah. Oh ya. So, momen atau peristiwa yang memalukan untuk diri sendiri. Oh ya. Itu topik kita hari ni. Aku kebanyakannya momen lah. Momen. Banyak momen memerlukan dalam hidup aku. Okay, boleh tak? Okay. Macam tu saya start dulu lah bercerita. Boleh? Okay. Ada something missing dekat meja. Tak boleh. Nanti kita cari balik. Okay, so momen yang memalukan atau peristiwa lah memalukan. Time tu time tadika. Umur dalam tadika 5-6 tahun kan? Ya. Okay. So time tu saya mandi kolam, mandi macam kolam lah. Swimming pool. Tak, dia macam lombong lah. Lombong. Okay. Okay, time tu mandi lombong dengan kawan saya. Kawan saya tu perempuan. So kecil-kecil dah pandai. nampak? Saya kecil je pandai, besar dah tak pandai dah. Dah hilang dah semua tu. Jadi malu lah. Dah tak ada lah. Sekarang rasa malu. Dulu tak ada. So time kecil, sepanjang perjalanan daripada Lombong tu nak ke rumah, saya bogel. Kepala otak. Ni masa kat mana? Kampung mana? Bukan kampung. Ni dekat Port Dickson. Port Dickson. Okay. So sepanjang daripada dalam 5 ke 10 minit macam tu lah perjalanan nak ke rumah, saya bogel. Wih. Bayangkanlah macam mana. Yang kawan perempuan saya tu ni lah, dia selindung saya. Perempuan yang selamatkan kau. Yeah. Nampak tak? Sebab dia atas tahun daripada saya lah time tu. So dia yang ajak mandi. Lepas tu time balik tu baju saya dah basah apa semua. Lepas tu baju tu pegang lah, malas nak pakai. Pakai jalan-jalan sampai bogel apa semua. Tu dia lindung saya daripada tak nak bagi orang nampak apa semua. Dia lindungnya dari dia lindung macam mana? Lindung lah, cover. Okay, saya duduk. Okay, ni dia kat depan. Okay, saya duduk belakang dia. Lepas tu kalau macam ada bangunan dia, dia suruh saya suruk dalam tu sampai tak ada orang baru jalan. Jom rumah kau dengan Lombong 5 ke 10 minit macam tu lah. Jangan bertahan enggak dengan memalukan macam tu. Tapi time tu budak-budak kan. Mana ada rasa malu. Sekarang ada rasa malu. Nak shoot ni pun ada rasa malu. Berdua lah tu. Itulah. So satu lagi boleh tak? Boleh, sila. Satu lagi Okay, satu lagi. Ni time sekolah. Sekolah rendah. Sekolah rendah. Yeah. Okay, time tu saya ada suka seorang budak perempuan ni. Every time saya suka budak perempuan, akan ada satu benda ni saya akan buat dekat sekolah rendah lah, iaitu buat lagu. Komposer. Yang luar jangan gelak. Benda betul. Buat lagu Ya, betul. Buat lagu. Lagu tu pasal dia lah. Macam mana saya boleh suka kat dia ke apa ke. Itulah. Dia tahu tak lagu tu? Nak tak silap
pertengahan atau hujung-hujung tu ada cikgu rampas saya punya ni lah, lirik lagu tu. Note tu semua. Lepas tu cikgu tu ajar juga kat kelas dia, kat kelas yang perempuan saya suka. So dia beritahu lah, hebat lah sekian ni. Siap ada orang buat lagu untuk dia. Mula dia blur tau. Lepas tu ada satu perkataan tu yang trigger bagi semua orang tahu yang saya suka dia. Macam apa, dia budak bukan kelas dia sini lah. Macam tu lah contoh dia perkataan dia. Terus satu kelas cakap nama saya. Cikgu bukan tu orang lain. Waktu time rehat, saya tak keluar rehat tu, duduk dalam kelas dia. Masalah okay, contoh lah, saya darjah 5, sejak kelas darjah 5 tu tahu yang saya suka dia. Tapi saya tak berani nak cakap kat dia. Lepas tu bila dapat tahu tu yang apa, dia dapat tahu saya buat lagu tu, memang menyorok lah sepanjang persekolahan tu. Hari tu menyorok daripada dia. Dulu tak silap kan, saya time sekolah rendah, sebelum nak naik kelas ada macam beratur lah. Perhimpunan. Macam perhimpunan lah. Tapi kejap kan, waktu tu naik kelas. Time tu saya tu lagi masuk pergi tandas. Semata tak nak beratur dalam tu. Itulah momen dia atau peristiwa yang memalukan untuk saya lah. Tapi untuk lagu tu sampai sekarang saya ingat tu. Tu nyanyi sikit. Tak dengar tak lagu tu? Kalau saya ingat saya nyanyi lah. Dia tak ingat. Lagu tu. Okay, Aiman, macam mana awak Aiman? Peristiwa atau momen yang memalukan? Kalau aku kan selalu kalau kita makan kat luar kan ada menu. Aku pernah sekali tu aku salah sebut menu tu tau. Jadi benda lain lah. Macam mana? Tak, Contoh dia. Aku tak ingat aku makan apa itu. Tapi okay, chicken chop awak sebut apa? Kalau chicken chop mungkin chicken chop tu senang sangat. Mungkin benda yang susah sikit lah. Aglio lah. Aglio. Aku kena lidah aku boleh nak sebut benda tu. Ya, dia sebab belakang dia Leo jadi Ailio lah. Ya. Lepas tu waiter gelakkan aku lah. Itu biasa. Aku boleh nampak ada gelakkan aku tu lah. Time tu keluar dengan siapa? Tak, aku seorang kan? Waiter tu lah. Waiter tu. Okay, faham. Aku lah seorang, makan seorang. Tu yang kena makan lah. Kalau tempat kerja ada juga. Uish. Yang mana tu? Tempat kerja memang macam ni lah. Most of the time lah. Sebab aku tak boleh kena puji tau. Apa? Aku tak boleh nak kena puji. Kalau orang puji aku, muka aku merah gila. Macam baru-baru ni lah, ada order, aku buat order. Okay. Masak buat order je biasa kan. Lepas tu ada one of aku punya chef ni, okay, perempuan, dia puji lah aku. Okay. Sedap je masak. Aku macam tak apa, aku malu kan. Sebab aku rasa benda tu masin tau. Bagi kau masin lah. Aku rasa memang masin lah. Tapi dia macam okay. Lepas tu tempat kerja aku tu biasa lah, dia semua dengar, semua lah puji. Aku tak boleh, aku lepas tu dah kena puji tu, aku pergi tempat lain lah. Dia keluar dari kitchen. Awak tak boleh dipuji lah. Ya, aku tak boleh kena puji. Itu buat kau malu Aku memang tak suka kena puji. Awak handsome lah. Tak payah. Tak nak Aku tak nak kena puji. So nak kena kutuk lah. Kutuk pun jangan lah. Selalunya aku puji dia sendiri lah. Itu tak apa. Kau puji diri sendiri tak apa. Kalau orang puji tak boleh lah. Puji sendiri tak apa. Orang puji tak boleh. Bahaya. Itu bahaya tu. Tempat kerja lah. Lepas tu kalau kau pernah ni lah, macam salah send kat WhatsApp kan, kau salah send chat, kau nak send kat orang tu. Pernah. Tapi orang lain dapat. Banyak kali. Saya
salah send sampai kena block. Kau kenapa? Benda marah orang lain tapi terhantar dekat orang lain. Contoh saya nak hantar kat perempuan A tapi saya terhantar kat perempuan B. Yang perempuan B tu terasa terus block. Kalau aku tahu tak, dulu dalam group WhatsApp kerja aku dulu dah lama lah. Okay. Tak tahu aku ada ni lah, ada tengah bercinta tu, ada Romeo aku pernah, tak tahu aku tengah buka group kerja tau. Okay. Tengah naik apply aku kerja, macam nak update yang macam aku dah buat kerja tu kan. Apa pasal kerja tu. Kau tahu aku type apa? Aku cakap saya undur balik. Okay. Macam update balik pula tiba-tiba. Update balik lah. Padahal aku nak update pasal kerja. Tapi benda tu dapat kat dalam group kerja. Awak hantar kat dalam grup kerja, bukan dekat dia. Tapi aku memang nak hantar dalam grup kerja tu. Aku nak send WhatsApp tu sebenarnya salah faham, macam salah type lah. Aku salah typing. Okay. Ni time saya kerja kedai sushi. Time ni kerja kedai sushi. Okay. Kan sushi kan ada yang macam belt tu kan, bergerak tu kan. Okay. So saya setiap kali nak letak dekat belt tu, saya akan kan ada penutup dia kan. Saya akan salah letak macam tu. Salah letak tutup Kau salah letak tutup ke salah letak? Salah letak penutup tu. Sebab penutup tu dia ada masuk dia lah. Dia punya macam orang cakap expired date dia. Tapi contohlah, contoh warna hitam pukul 10 pagi sampai pukul 12. Tapi saya letak warna hijau. Warna hijau pukul 6 sampai 8. Sebab time tu baru pukul 10 pagi. Saya dah letak untuk pukul 6 punya ni. Macam stiker kat Bluetooth lah. Betul. Yelah. Lepas tu manager saya nampak, ni siapa letak Dan tu dah sorok lah, dah menyorok lah. Dah lah, kan tempat sushi kan kat tengah kan. Dah menyorok lah. Sebab dia akan tahu orang yang letak tu antara saya atau lagi seorang ke. Sebab kat dalam tu 2 orang Itu lah. Macam dengan member-member kau. Member dengan member macam sekejap saya kena recall. Cuba awak cerita dulu, saya recall dulu. Kalau aku pasal member dia kan malu, memang malu lah. Tapi dah dengan member kan, ada sekali kita orang keluar, aku tak ingat kan tapi ada member aku ni, dia jenis yang suka tegur orang tau. Contoh dia? Dia macam tegur orang lalang macam strangers kan. Dia tegur macam dalam kenal. Okay, faham. Aku dah tak boleh macam dia buat macam tu kan. Aku macam malu lah. Aku rasa macam asal aku dapat member macam ni So pernah apa tegur orang yang muka sama tapi orang lain? Tegur tak pernah, tapi ingat macam ingat tu ada lah. Saya pernah. Saya pernah siap tepuk belakang dia lagi. Dan tu saya dari belakang nampak dia. Tengok dia punya bentuk badan apa semua macam kenal. Lepas tu jalan depan sikit, tengok muka dia ada sisi. Ni betul ni. Berhenti, tepuk kuat-kuat. Pom. Sampai orang tu terjatuh. Wish. Kau betul lah kau ni. Tak, masalahnya. Lepas tu bila dia tulis, ni bukan member ni, orang lain ni. Masuk tolong tak dia bangun? Tolong tak. Cakap, sorry, saya ingat member saya. So, masalah pirat sini. Lepas tu orang cakap apa? Dia maki lah.
Tak masalah. Tengah dekat ni. Jalan tar. Dia tengah berjalan. Pong. Kau. Tak, sebab dia punya fizikal tu sebiji. Dia punya body language semua. Memang ni betul ni. Mula tak cakap, lepas tu tengok sisi. Okay, betul. Memang terus lah. Apa lagi lah Momen. Sekarang ni pun momen memalukan kita. Ya, buat berdua kan. Macam kenapa? Apa lagi? Kalau macam hari raya kau ada tak momen? Macam masa solat raya. Macam ada. Solat raya tak ada, tapi Kau datang rumah orang ke? ni pakai baju raya yang sama dengan orang lain. Itu aku rasa Tak, ni baju macam baju macam ni lah. colour Baju raya, bukan baju Melayu. Oh, baju raya. Baju raya jalan tu. Baju nak pergi paus lah. Tu pakai sama. Tapi aku rasa kalau benda, Memang one set daripada atas sampai bawah. One set sama. tapi aku rasa kalau tu untuk lelaki aku rasa tak malu lah. Kalau perempuan je dah. Yelah, malu. tapi time tu tak silap Darjah 5. Dah 5. Darjah 5. Memang time tu ternampak dia. Lepas tu tengok baju. Apa sama. Dah terus berlari ke rumah nenek. Tukar baju. Sanggup kan? Kau tukar baju? Sanggup. Daripada malu ni adik-beradik ke. Buat apa nak pakai baju sama. Dah lah. Nak beraya dekat rumah yang orang sama. Pakai baju sama kan. Tuan rumah cakap ni adik-beradik ke. Dah lah baju. Memang daripada atas sampai bawah. Contoh sekarang ni one set ni. Dia pakai. Tu pergi malu lah. Bagi saya lah. Tapi Sebab kalau aku biar Biar. macam penat nak patah balik tukar baju. 10 tapak ke lagi. Dekat sebelah rumah je 10 lah. tapak je. Kalau 20 tapak pun saya sanggup. Tapi siapa? Kau perasan ke dia perasan? Kawan dia. Kau ni perasan Kawan dia tegur saya. Ni macam baju asal jam bila nak sebut nama orang ni. Ni macam baju si A. Lepas tu orang tu datang. So, tengok betul. So, tu lagi. Tapi kau memang tak kenal lah orang tu. Memang tak kenal lah. Tu cucu kampung kampung orang tu lah. Okay, kat budak apa? Ya. Anak kampung situ lah. Ya, betul. Okay. Kalau Kalau awak time raya apa? Kan kat atas meja kan. Ada satu makanan dia macam, aku tak tahu tu pegat pisang tau. Aku tak tahu tu pegat pisang. Lepas tu yang cousin aku ni dia suka hidangkan nasi tau. Tak, kau nak gimana ni? Sekejap gini boleh tak? Saya Tak, aku boleh ambilkan kot. Tak nak. Saya nak. Betul aku nak cakap macam ni. Macam ni. Jangan katakan. Kita tak pernah katakan. Awak cerita je. Back to dia. Ili jangan kat. Ini. Lepas tu. Ya Allah, struggle nak ambil air. Kalau gamer boleh pen dengan kau tengah ambil air kan, kelakar tu. Aku cakap dia tak sebelah tadi. Kau tak nak? Tak boleh. Kita tak ada sponsori. Nanti mana nak sponsor bagi tahu? Kalau dah ada sponsor boleh lah kita tayang. Okay. Cousin aku ni dia suka, dia memang suka serve nasi lah kalau orang datang rumah apa kan. Lepas tu kau tahu aku buat apa dengan pegat pisang tu? Aku nampak kan. Aku ambil pegat pisang tu, kuah dia, aku tak kata nasi. Luar dia. Kuah dia, kuah pegat pisang tu kan. Dia punya kuah tu
Aku tak atas nasi. Okay. Kuah dia. Ya tahu. Aku cedok kuah. Tengah bayangkan. Sekejap, tengah bayangkan. Aku cedok kuah tu. Lepas tu Tak, orang atas luar nasi. pun pening tau. Lepas tu aku tak atas nasi. Okay, saya tengah bayangkan. Awak cerita je. Sebab aku ingat kan pengek pisang tu macam gulai lah. Macam gulai daging ke apa. Sebab seakan-akan sama. Awak betul rare. Takkan tu? tak perasan ada pisang dalam tu. Aku tak perasan. Sumpah aku tak perasan. Lepas tu aku dah makan. Aku masak mula. Aku suap-suap. Aku pelik asal semanis pula tiba nasi ni kan. Yang cousin Habis tak? Weh apa tu? Cousin aku nampak. Tapi dia tak tegur aku tau. Dia biar je. Dah habis aku makan baru dia tegur. Dia cakap, Man, yang tu yang kau cedok kuah dia tu pakai pisang tau. Bukan gulai apa-apa. Aku macam aku diam jap. Takkan tak rasa time makan tu ada benda lembek. Sebab aku ambil kuah dia je. Aku cedok kuah dia. Tak. Yelah time cedok tu takkan tak perasan. So memang aku ambil kuah dia je. Oi, macam mana tu? Lalu masa Man, boleh tak nanti kita buat Man? Satu episod. Sebab ada orang dah suggest kita makan dalam studio. boleh? Tak boleh Lepas tu masa dia dah cakap aku kan. Aku tengok dia tengok aku kan. Aku cakap dia, pasal tak betul kawan. Dia cakap, Tak, dia bagi tahu tu dah habis ke? dah habis. Aku dah habis baru dah bagi habis tahu. makan dan baru aku tahu. Oh, itu rare. Lepas tu aku cakap yang kau tak tegur kenapa? Benda tu dah habis tau. Kenapa buat aku sekarang ni? Makan dengan kuah tu je ke ada lauk lain? Ada lauk lah. Tak cukup pelik rasanya tu. Tak tahu, mungkin aku punya lidah aku dah rosak dan tu. Banyak sangat makan. Taste bud aku dah tak ada. Man, saya tak boleh bayangkan Man macam mana awak makan time tu Man. Kau ada tak momen macam kau nak try someone ni, Okay. tapi kau rasa macam malu. Lepas tu kau jadi macam bukan macam jadi sekejap. Maksudnya macam Lancarkan dulu ayat tu. macam maksudnya kau bukan diri sendiri kau bukan diri kau lah. Kau jadi orang lain. Kira Awak kau cakap ni, dah. Awak cakap ni, saya akan post kat WhatsApp. tak Tak kira, saya post hari tu. tak kira kau macam memperbodohkan diri kau. Kau nak. Okay, so maksud awak, saya nak confess kat dia, tapi buat benda yang memalukan lah. Ya. Okay. Faham ke? Oh, agak. Pandai. So, itu biasa Man. Itu benda yang paling biasa. Ya. Benda tu selalu berlaku time sekolah. Selalu lelaki buat macam tu. Terlampau selesa ni. Kan? Selalu lelaki buat macam tu kan. Okay, so ada satu time tu. Okay, pandai-pandailah korang tengok Okay, time tu kawan saya. Pusing balik. Tak apa, kamera capture Capture kan? Okay. Time tu kawan saya tahu saya suka seorang perempuan ni. Ni perempuan mana pula? Banyak betul kau suka Ni dah sekolah menengah. Suka mendengar pula. Sekolah menengah. Tadi sekolah rendah. Ni sekolah menengah. Orang lain-lain Man. Sebab saya suka je. Dapatnya tak. Apa? Adalah tu dapat time kerja tapi tak lama. Ya, macam ni? Ada dapat time kerja tapi Sekolah okey, menengah. kawan saya kat sekolah. Dia tahu saya suka budak perempuan tu. Akan tetapi budak perempuan tu dah ada boyfriend. Okay. Dan boyfriend dia adalah kawan saya. Okay, kau makan kawan lah ni? Bukan. Ni lain lah. Okay, so jangan lalu, belum lagi. Kau kisah hilang tak? Belum lagi. Okay, so kawan saya senyap-senyap tulis nama saya dengan nama perempuan tu dekat tangga besar-besar. Tapi kawan kau yang tulis nama kau tu bukan boyfriend dia. bukan boyfriend dia lah. Orang lain. Okay. Kawan saya yang orang lain tu tulis nama saya Isma Love S besar-besar kat tangga. Dinding tangga tu macam ni, macam ni, dinding ni dia tulis besar-besar. Apa pandailah korang tengok.
Dia tangga Hmm. Tangga tu orang selalu tak? Mereka dia Tangga tu untuk menengah rendah punya bahagian. tak apa. Dia tak malu sangat. Tak, masalahnya cikgu yang ajar kat situ kenal saya. Oh, itu tak boleh buat apa lah. Saya pandai hidup. Boleh dikatakan setahun lah nama tu terpapar kat situ. Setahun. Setahun. Sampailah nak hujung tahun tu sekolah cat. Tapi yang Budak perempuan tu nampak. nampak Kawan saya pun nampak. yang boyfriend dia? Ya, nampak. Ya, yeah, boyfriend tu kawan kau kak. So diorang cakap apa? Tak cakap apa. Tapi kamu ada macam suka dia lah. Teruk dia kau. Mesti kau Saya memang jenis kawan yang makan kawan. Nasib kau tak berubah sangat tau. Aku rasa kau dah Tak, tapi momen yang malu kat tu lah. Apa yang bunyi ketuk-ketuk tu? Kau tahu. Okay. Construction right? Itu lah. Apa. Sampai boyfriend dia tu cakap kat saya, kau kan suka awet aku. Sebabkan satu cotengan besar tu. Nanti saya minta editor letak satu cotengan besar tu dekat dinding. Disebabkan tu dia cakap macam tu. Tapi kau dengan dia gaduh tak ada? Tak ada. Okey lah. Alhamdulillah lah sampai sekarang saya berkawan dengan kawan saya tu. Yang boyfriend tu. Sekarang dah kahwin dengan orang lain dah. Kau dengan lain dah? Kahwin dengan orang lain. Sama tak pun kan? Itu tak nak lah cerita dia punya life. Tapi dia dah kahwin dah dengan orang lain. Yang dia punya ex-girlfriend tu, tak setahu saya single. Kau sekarang? Tak nak try? Setahu saya lah. Okay, awak ada ke momen macam tu? Momen yang tu suka orang kau? Ya, betul. Aku tak nak cerita saya benda tu. Tapi Man, ini segmen yang memalukan kita, Man. Cuba cerita. ya, memang malukan kita. Tapi kalau dia tengok, aku malu kat ni. Dia follow ke? Ya. Dia tengok. Dua-dua ke salah satu? Aku tak tahu. Aku rasa YouTube Okay, je. so awak tengok balik nanti. Saya akan hide lah IG atau TikTok. Tapi kalau story tu, kalau aku tak repost, faham ni. Man, kita nak memanjangkan sampai 30 minit dah, Man. Ada ni dia kepanjang kan ni? Nah, baru sikit lagi. Ada tak? Aku pernah suka. Dia sini aku lah. Dia setahun je. Ini bye. Dia setahun je kot. Lepas tu aku tak tahu macam mana aku dah suka dia. Tapi Jap. Nah, wide angle untuk ni. wah, main request macam tu je Tak apa. Okay, cerita. Lepas tu aku tak tahu macam mana aku boleh tersuka dia. Okay. Tapi berdebat debuk semua. Kita dalam grup tu ada 5 orang lah. Kita orang pergi holiday dekat. Ni ada awak post ke? Ya, aku dah post. Tolong jangan stop. Jangan pandai macam tu. Jangan stop IG saya. Benda tu ada lagi kat highlight aku. Awak bukan post kat IG. Saya tengok kat WhatsApp awak. Tak boleh. Tak ada. Yelah, Lagi. Lepas tu aku ni bukanlah sini tu yang digembar-gembarkan tu ke? diam. Yang tu lah. Tolong aku tak suka dah benda ni. Tak apa, Man. Cerita je, Man. Kalau awak nak end pun boleh dah, Man. Kita pergi holiday. Okay. 5 orang. Ya pergi satu tempat ni macam biasa lah. Cuti kan. Lepas tu ada momen yang macam bagi aku macam malu lah sikit. Apa tu? Aku kan jenis yang suka bergambar tau. Aku bukan fotogenik. Nak ambil video. Video yang kau tengok tu aku pun, itu aku nak paksa tau sebenarnya. Aku tak nak apa ambil video tu sebenarnya. Aku memang tak suka. Paksa apa? Kerana terpaksa kurelakan. Ya.
Even orang ambil video aku pun aku marah dia balik. Apa? Even orang yang rekod aku pun aku marah balik. Ui. Dia ke yang rekod? Bukan, ni member aku yang rekod. 5 orang, so okay, so tolak awak berdua, tinggal 3. Yeah. Okay, so yang ni third wheel lah. Tak ada tak will. Tapi memang ada pasangan lah seorang macam tu. Gerak satu kereta ke 2 kereta? Tak, kita naik flight. Merah biru. Pergi Minit ke berapa ni? Minit ke berapa? balik. Tak payah macam friend. Pergi. 3 minggu lepas dah banyak aku sensor untuk plan. Tak, aku tak tahu lah. Ada. Oh. Okay, balik. Tak payah mesej lagi. Balik warna merah. Tapi sempit tu. Sempit tu yang merah tu. Merah memang sempit pun, tapi murah. Sebab tu murah. Murah Ya, merah murah. Saya pergi Kelantan bulan 9 itu. Memang sempit tapi murah. Pergi balik debut 700, 2 orang. Nampak ngantuk tu. Nampak ngantuk tu. So, boring ke? apa momen tadi lah? Lupa lah. Okay, awak pergi Sarawak. Pergi Sarawak pula. Tak ada Sarawak. Pergi Langkawi. Pergi Langkawi. Tak ada mesti tempat tu. Aku tak nak orang tahu. Man, tak apa man. Kita boleh beep man. Jangan risau. Benda boleh beep. Kita tak edit lagi benda ni. Lepas tu, masa sepanjang 3 hari kat sana kan. Aku cuti sana 3 hari. Okay. Banyak benda-benda yang aku buat untuk dia. Aku tak tahu dia nampak ke tak. Tak, saya boring ni. Dah berapa minit dah? Aku rasa dia tak nampak kot. Tak ada buta ke apa. Tapi ni kalau dia tengok mampus dah aku. Gentle tu. Awak nak saya post part ni ke tak? Tak payah. Nak cut ke? Tak payah cut. Jangan harap post saya cut. sikit je yang pun banyak. Moment. Lepas tu banyak benda yang aku buat. Try nak borak dengan dia. Tapi aku rasa borak tu jadi 3 minit. Bukan 3 minit, 3 saat je. Jangkaan awak 3 minit 3 saat. Tak, jangkaan aku lama lah borak. Tapi dia jadi 3 saat. 3 saat, 5 saat. Macam mana lah? Macam mana tu lah? Aku try nak push. Tak. Ya, saya nak cuba bayangkan. Borak 3 minit, 4 minit. Okay, sebab awak suka dia. Yeah. And awak rasa tak cukup 5 minit tu. Bukan. Lelaki yang nak try push. Lepas tu bila nak borak, malu. Biasalah lelaki kan. Tak cukup satu. Lepas tu bila aku dah try borak dengan dia, boleh kira berapa saat tu. Lepas tu kali tu je lah aku borak dengan dia. Lepas tu mana dah. Sepanjang kat kau, sepanjang kat tuan sensor kan. Aku rasa tu je aku borak dengan dia. Ni lah video dia. Oh ni, itu lah editor buat. Dah baru nak post kat TikTok dah post lah. Okay. Sambung. Dah tu je lah. Sebab kursi ni terlampau selesa untuk saya. Tu je lah momen yang aku rasa memerlukan bila aku pergi Yomi. Okay, so ada confess tak? Ke Confess. Dia dah tahu? Tak sempat. Dia tahu ke tak? Tahu apa? Si wanita itu tahu ke tak yang awak suka dia? Tahu lah. Aku rasa dia buat tak tahu kot. Dia tahu Tahu dia tahu ke tak ke buat tak tahu. Kepada si dia. Tak payah. Ni Tak payah mention. Tak payah mention. Ni okay. Kepada si dia. Tolong balas cerita Iman. Tak nak. Tak nak lah. White. Okay. Kepada si dia. Tolong balas cerita Iman. Banyak pula dia request. Okay, jom Man. Tinggal daripada episod tu. Ya. Kata-kata Ihmat. Tak apa. Saya potong untuk saya je. Sekejap, mana telefon tadi? Astaghfirullahaladzim. Kata-kata Ihmat tu minggu ni. Episod ni kan. Benar. Kat bawah. Momen yang paling memalukan ialah momen yang apa ni? Apa? Mana? Apa aku type ni? Sekejap. Sekali maaf. Momen yang paling memalukan, momen
Jangan baca yang momen paling memalukan bawah dia tu. Tak payahlah bagi tahu kata. Yang bawah tu, yang bawah tu. Momen paling memulakan dalam hidup selalunya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengajar kita supaya tak terlalu takut untuk jadi seorang yang manusia. One more time. Saya cut yang tadi. One more time. Kau ajar betul lah. Cepatlah nak habiskan ni. Momen paling memalukan dalam hidup selalunya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengajar kita supaya tak terlalu takut untuk jadi manusia. Benar. Sebab saya malu time saya sekolah. So kira kau manusia sekarang ni. Yeah. Okay. So Aiman, ending kan? Tak payahlah. Okay. So kan boleh tengok dekat Spotify. Kalau korang malas tengok kita orang, muka kita orang ni, boleh dengar suara kita orang. Saya post juga video kat situ. Ada video ke kat Spotify? Yeah. Okay, korang boleh dengar dan tengok dekat Spotify. Undi siapa yang saya mau pacak untuk episod kali ni. Padahal 2 orang je. Dan jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah. Sebab saya suka baca komen awak. Walaupun komen korang tu macam mengecam kita orang. Korang suka. Tapi saya akan suruh orang, kalau awak mention someone, saya akan suruh diorang ni lah balas. Sebab kita orang suka kena kecam ni. Kecam je saya. Mana ada video? Video apa? So yang podcast tu lah tak ada kan? Belum post. Bukan yang kat Spotify ni. Boleh. Bagi aku ending, habiskan dulu. Okay, Bidan. Apa tadi? Kat mana dah? Tolong. Tinggalkan komen kat bawah. Okay. And jangan lupa follow kita punya Sokmat, TikTok, IG. Ada lah. Dan Aiman punya IG. Nanti saya letak IG Aiman Okay. Jangan follow. Tu je. Sekian, terima kasih. Thank you, bye. Memalukan.